Okey, Assalamualaikum semua. Sekarang Ayah bersama dengan Mamu ataupun Gas yang cuba gegar Kelantan malam ni. Jadi apa-apa pun Mamu, tahniah kerana Blue Brothers hampir cecah 80 juta, betul tak? Betul. Alhamdulillah. Okey, berbalik kepada game malam ni. Okey, bagaimanakah perasaan dengan sambutan malam ni? Okey, first of all terima kasih orang Kelantan yang telah turun beramai-ramai. Saya rasa ni lebih daripada 10-12 ribu yang turun ke stadium Sultan Muhammad Keempat. Bagi saya ni satu penghormatan yang sangat besar kepada tim Karabat yang actually kami ni kecil je di Kuala Lumpur, tapi kami cuba menempa nama dan cuba mencari pengalaman untuk berlawan dengan tim-tim yang senior macam ni. Satu pengalaman yang baik untuk kita. Soalan kedua, jadi apakah perancangan Karabat selepas ni? Kami akan of course teruskan latihan kami seperti biasa, tetapi apa yang saya boleh cakap dekat sini, game yang ditunjukkan oleh tim Regulars All Star Kelantan, apa yang saya boleh cakap sangat hebat, sangat puas hati, sangat yang perlu dijadikan sebagai benchmark yang baik untuk kami Karabat FC belajar lagi untuk ke depan lagi. Dan apa yang saya boleh cakap, hari ni Karabat FC agak gugup sikit, dia gugup, tetapi game yang sebenar kami insya-Allah lebih baik daripada ni. Tetapi mungkin ni satu pengalaman yang perlu kami terokai bersamalah. Okey, terima kasih Mamu. Okey, itu sahaja daripada kami Jen TV. Jumpa lagi.